Masya Allah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang menyumbang untuk pemasangan solar di Madrasah As-Salihin. Walaupun dana kita masih lagi belum mencukupi, tapi tuan-tuan, seperti mana yang saya janjikan, kita tetap juga akan pasang solar yang akan cover bil elektrik mereka sebulan sebanyak RM5,000. Masya Allah, tabarakallah. Surau dan juga madrasah ini tuan-tuan dipenuhi dengan pelajar-pelajar yang sedang menghafal Al-Quranul Karim. Mereka akan belajar Al-Quran di bawah tajaan solar yang kita akan kongsikan bersama. RM1 daripada tuan-tuan sangat-sangat luar biasa. Jadi tengok tuan-tuan, ini adalah panel-panel solar. Ada 7 pallet yang akan dibawa turun dekat sini, insya-Allah. Moga Allah mudahkan segala urusan. Terima kasih kepada semua yang support kita, yang sentiasa bantu kita, dan ini adalah jariah kita tuan-tuan untuk syurga kita kelak. Mungkin hari ini atau esok lusa tuan-tuan, kita tak tahu bila Allah akan jemput kita. Apabila Allah memanggil kita tuan-tuan, percayalah panel solar ini akan kekal terus untuk anak-anak ini menghafal Al-Quran, dan pahalanya akan terus sampai kepada kita. Terima kasih kepada semua. Moga Allah mudahkan segala urusan. Siapa yang nak meneruskan tajaan pemasangan solar walaupun hanya dengan RM1, boleh hubungi tim kami segera.